Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Okey, dekat depan saya ni carburetor EFI Dream original Honda geng. Mari dekat sikit. Okey, Honda geng bukan Honey, bukan Honda geng. Okey, yang ni Honda geng. Sebab beberapa hari ni viral Honey Okey, untuk part number carburetor ni dia 16100 KAV M22 original buatan Thailand lah. Okey, tab dia pun Honda ni geng kat sini. Tab Honda. Okey, ni dia untuk carburetor. Carburetor ni sangat-sangat banyak lah lokal dekat pasaran sampai RM20 pun ada orang jual geng. Yang tu asal lokal lah. Okey, kalau lokal ni korang pakai kadang timing tak lekat. Nak hidup pagi-pagi susah geng Okey, mari kat sikit kita tunjuk sikit carburetor original ni macam mana. Okey, original ada cap kehin kat sini. Dan ada nombor siri kat sini bang. Okey. Tapi sekarang yang kopi pun sekarang dah maju geng. Sekarang nombor siri pun ada, yang kopi pun ada geng. Hati-hati sikit. Okey, yang kopi pun cap kehin kat sini. Tapi dekat depan sini geng, kalau betul-betul original, dia ada cap KFM kat sini dia tak besar dia tak besar dan tak kecil sangat. Okey, dia cuncun je kat mulut ni geng. Boleh nampak dah cap KFM ni. Okey, untuk carburetor ni lah. Carburetor EFI Dream. Nak pakai dekat power boleh je, tak ada masalah. Okey, yang ni tempat buka tutup minyak ni lah. Sama je macam ori motor lah. So, yang mana nak dapatkan untuk carburetor ni, nanti saya akan letakkan beg kuning kat bawah. Alright, yang mana nak cari barang original, boleh cari dengan saya, DK geng. Mantap.